Okey. Penat kita berborak ya ini ya. Okey abang, saya nak tanya sikit abang. Dan bolehlah abang bagi kata-kata untuk orang ketiga. Kata-kata kepada orang ketiga adalah dia satu kata-kata yang bagi aku dia terlekat dalam fikiran aku lah sebenarnya. Kan? Dia macam mana nak cakap? Jangan cemburu pada orang lain. Dia ringkas tapi benda tu yang kita kena faham lah benda tu. So kalau kau ada sikap dengki dalam diri kau kan, untuk menghancurkan satu hubungan yang betul-betul gembira kan, tanpa niat lah, kau nak hancurkan hubungan tu, bagi aku tu satu benda yang kau tak boleh nak cari bahagia kau sendiri ke. Kau memang otak lembab lah, otak udang, tak boleh nak cari bahagia kau sendiri. Kau kena dah rosak hubungan orang lain baru kau boleh bahagia, baru kau boleh puas. Macam hidup otak kau tu macam sempit tau, macam seekor udang, kau faham tak? Bagi kau orang-orang kat sana tu kau jadi stop lah. Kau jangan dengki orang, kau jangan cemburu sangat lah. Rezeki masing-masing, kehidupan masing-masing, bahagia pun masing-masing, semua masing-masing. Kubur kau pun lain ni. Tu aku nak pesan.